Encik, Encik masih ingat tak kami? Macam saya ingat. Kamilah yang datang ke office dulu bergaduh kerana si Panjang ni copy barang saya dulu tu. Oh, yang tu. Saya tak sangka awak boleh berjaya tahap level macam ni. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih pada Encik kerana Encik telah membantu saya. Sekarang ni saya dah kaya raya. Saya dah jadi orang yang berjaya Encik di dunia ni. Aku tak sangka awak dah sampai ke level macam ni. Untuk pengetahuan Encik, saya nak jemput Encik makan ke rumah saya boleh? Okay, tak apa. Yang penting awak dah berjaya. Tapi sebelum tu, boleh cerita macam mana awak boleh berjaya sampai tahap level macam gini lah? Barangan yang kopi dulu tu si Panjang ni buat telah menembus pasaran dunia. Dan Alhamdulillah Panjang ni pun dah berjaya. Dan dia pun dah ada jet. Kalau Encik tahu jet yang Ali Shukri tu punya, dia dah beli. Awak betul-betul ni Saya baru je beli tadi TRX dengan RM9. baru beli tadi? Baru beli tadi. Alhamdulillah Encik. Ini semua hasil daripada tunjuk ajar Encik tadi tu. Maknanya masa selepas saya tinggalkan awak register produk awak, kemudian awak pasarkan di pasaran seluruh dunia, Termasuk pasar raya dan pasar malam. Jadi saya ingat nak bagi dalam RM1 dekat Encik. tak payah susah. Saya tak nak. Tak apa, Betul Encik? Tak payah. Betul Encik? Saya dah keluarkan dah ni. Tak nak. Betul. Tak nak. Masa awak daftar tu dapat diskaun RM300 sebab dia ada buat promosi 1 September sampai 31 Disember dulu kan? Betul Cik. Saya dapat diskaun RM300. Hari ni saya nak bayar RM300 yang saya tak bayar dulu pada syarikat ni 8 kali ganda. Tak apa cik. Tak apa. Si Panjang tu berjaya macam mana pula tu? Kalau cik nak tahu, saya baru-baru ni saya dah beli sebiji pulau. Saya tengah plan nak buka kilang dekat sana supaya kapal-kapal lalu senang sebab dia pun banyak beli kapal. Okay, kalau macam tu lega lah saya dengar korang-korang dah berjaya apa semua. Cuma nanti ingatkanlah kat orang lain kalau kata ada harta-harta intelek dia orang, register lah kan. Sebab sedikit lah kata-kata semangat pada mereka yang baru nak berjinak dalam perniagaan. Bangun pagi lah. Bangun pagi, solat dan berinteraksi lah dengan haiwan dan juga alam dunia. Dan semesta. Betul. Nama siapa Cik? Minta maaf. Nama saya Safwan. Cik nak kerja tak dengan kami? Tak apalah, saya ingat tak apalah kot. Saya pun ada meeting. Nanti kalau ada rezeki kita jumpa lagi Okey cik, minta maaf. Okey, tak apa. Minta maaf Okey, tak apa. Okey Cik, salam Cik. Okey Cik. Okey Cik. Itulah bunyi cicak. Maka jawab ibu cicak. Nampak tak manfaat dan juga kelebihannya bila daftar di MyPro? Dan satu benda lagi yang saya nak bagi tahu yang paling best sekali, sekarang ni MyPro menawarkan diskaun sebanyak RM300 kepada mana-mana pemilik jenama, logo ataupun tagline untuk mendaftarkan anda punya cap dagangan di MyPro dengan diskaun sebanyak RM300. Kalau asalnya RM950, selepas diskaun jadi RM650 saja. Jadi rebut peluang ini, terbuka kepada anda semua. Tarikh tutup diskaun adalah pada 31 Disember 2025. Macam mana nak mohon? Anda boleh pergi ke mana-mana 12 kaunter MyPro di seluruh negara untuk mendaftarkan cap dagangan anda dan dapatkan diskaun sebanyak RM300. Jumpa anda di sana.